Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Imam Jemputan pada malam ini adalah saudara Ustaz Imam Muhammad bin Syahid Wa'il. Seterusnya yang saya kasihi Tuan Pengerusi PKPTPB Kesatuan Komuniti Taman Puncak Bougainvillea, Saudara Zaid Pengurusan Surau Al-Mutakin, Tuan-tuan Imam Bilal, seterusnya para asatizah dan sahabat jemaah yang dihormati Allah dan dikasihi Allah Ta'ala, insyaAllah. Kita malam ini mewakili pengurusan Jatuh Kuasa Surau mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja iftar kita pada hari ini, iaitu Manpower Taman Puncak Bougainvillea lah, gabungan lah antara TBI dan TPB yang telah termasuk Jagat Suri TCS yang telah menaja iftar kita pada malam ini. Kita doakan kebaikan di bulan Ramadan kepada semua para penyumbang. Seterusnya, yang kedua, diumumkan berkenaan dengan tamatnya kutipan sumbangan untuk anak Al-Fadhil Ustaz Joshua kesiaran 10. Kita doakan juga tuan-tuan yang mulia pada malam ini agar diberikan kesembuhan untuk adik rayan kita, calon SPM. Kita doakan Allah beri kekuatan kesembuhan untuk beliau terus kekal dalam keadaan redha, seterusnya sembuh kembali. Okey, jadi kita selesai sudah dan kita akan buat serahan pada esok ya, Tuan Pengerusi ya, pada esok bersama keluarga Ustaz Joshua. Yang ketiga, pada malam ini juga tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita telah lancarkan kutipan bagi tabung kebajikan untuk Ustaz Muhammad. Dimaklumkan pada pagi tadi Ustaz Muhammad accident. Okey, dalam perjalanan beliau nak ke Surau India Muslim, program PPD pada pagi tadi, Kem Ramadan di Hatiku, yang sepatutnya anak-anak kita bersama dengan beliau tapi tak kesampaian. Jadi kita pakai-pakai bantu. Kita sediakan tabung di bahagian muslimin satu, di bahagian muslimat ibu-ibu boleh menyumbang. Mudah-mudahan tahun ini spesialnya Ustaz Muhammad datang dengan siapa? Datang dengan zaujahnya, isterinya. Okey, jadi ibu-ibu boleh menyantuni isteri Ustaz Muhammad di belakang sana. Tak boleh cakap Perak, cakap Arab lah. Okey, biasa Ustaz Muhammad datang kawan dia, kali ini datang dengan zaujah, insyaAllah isterinya. Jadi tuan-tuan, kita mohon tuan-tuan panjangkan sumbangan, mudah-mudahan untuk membantu kereta ni dari depan tu adalah sedikit kerosakan. Yang keempat, pada malam ini kita akan adakan solat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat sahaja. Okey, seterusnya witir, dan kita akan mula acara yang seterusnya adalah khatam Al-Quran. Akan bermula target kita selepas ucapan pengerusi surau. Jadi tuan-tuan yang ada kesempatan waktu, kita hadir semualah. Anak-anak kita akan membaca suratul Duha sampai An-Nas, dan kita akan raikan juga penyampaian hadiah kepada satu peserta tadarus cilik anak-anak kita, tadarus dewasa lelaki dan perempuan. Seterusnya kita ada subuh challenge anak-anak kita yang telah berjaya melepasi 10 hari Ramadan, 20 hari Ramadan dan 25 hari Ramadan. Kita akan bagi hadiah kepada mereka pada malam ini. Okey, jadi saya fikir itu saja untuk malam ini programnya. Moreh kita apa Cikgu Zul? Kerang rebus, cucu udang. Kerang rebus ada? Cucu udang. Okey, jadi tuan-tuan, moreh kita spesial malam ni, cucu udang bersih siapa? Korean? Oh, Korean punya. Okey. Okey, insyaAllah tuan-tuan, kita penuhkan baki lagi beberapa Ramadan lagi. Kita doakan supaya kita semua diberi kesihatan yang baik sehingga kita tamat marathon Ramadan pada hujung-hujung nanti, insyaAllah. Okey.